welcome back to our YouTube channel. So, video kali ini berkisahkan tentang idea inspirasi sebuah rumah yang telah menggunakan salah satu produk atap konkrit daripada Akubik. Sebelum itu, subscribe dulu channel kami. Sekarang saya sedang berada di sebuah rumah di Slow Macang, Pasir Mas, Kelantan. Pemilik rumah ini iaitu Encik Saifuddin dan keluarga telah memilih atap SCG Harmony Double Coating sebagai pelindung keluarga. Rumah ini berkeluasan 3,200 square feet, manakala luas bumbungnya pula kira-kira 4,000 square feet. Reka bentuk bumbung ini pada asasnya berbentuk A. Namun, hasil kreativiti kontraktor dan cita rasa tuan rumah terciptanya bentuk bumbung begini. Jika dilihat, warna yang dipilih adalah warna pata grey yang boleh disesuaikan dengan pelbagai konsep rumah anda. Oleh itu, warna ini menjadi warna bestseller bagi atap SCG Harmony Double Coating. Atap SCG Harmony Double Coating ini merupakan atap konkrit ekonomi yang berkualiti dan ia semakin mendapat perhatian tinggi di pasaran. Ia dilengkapi dengan cat double coating iaitu pelindungan warna dengan ketahanan yang lebih lama. Atap konkrit SCG Harmony Double Coating ini juga tersedia dengan aksesori lengkap. Jadi, pemasangannya lebih mudah dan dapat mengurangkan risiko kebocoran. Di pintu masuk utama ini, terdapat ruang pelantar ataupun stair landing yang dihiasi dengan stainless steel dan glass. Reka bentuk ruang pelantar ini bukan sahaja menaikkan seri kediaman, namun memberikan kemudahan dan keselesaan untuk pemiliknya. Rumah ini asalnya satu tingkat, kemudian dijadikan satu tingkat setengah bagi menjimatkan setiap inci ruang yang ada. Ruang bahagian atas dijadikan sebagai bilik utama, manakala ruang bawah adalah tempat meletakkan kenderaan. Ia telah memberikan kelainan pada reka bentuk kediaman ini. Di sisi kanan dan kiri rumah juga terdapat sliding door yang dapat diakses. Fungsinya untuk pengaliran udara yang lebih baik. Di bahagian belakang rumah pula, terdapat pintu yang dapat diakses melalui ruang dapur rumah. Pada bahagian dinding pula, pemilik rumah telah mencipta dekorasi dengan penampilan papan kayu menggunakan konkrit. Dekorasi seperti ini boleh dicipta dengan penggunaan smart wood plank dari Akubik. Dengan ini, anda dapat menjimatkan kos dan masa pembinaan. Smart wood plank ini tahan lasak dengan pelbagai cuaca dan anti anak-anak. Ia juga dilengkapi dengan teknologi firm and flex, menjadikan ianya boleh dilentur dan mudah diskru. Untuk mendapatkan lebih inspirasi tentang reka bentuk rumah dan bahan binaan, bolehlah terus berhubung dengan konsultan kami. Kami menawarkan khidmat konsultasi untuk membantu anda. Itu saja video daripada kami. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube, like kita punya Facebook page dan follow kita punya TikTok. Assalamualaikum. Make your home better.